Jadi jangan dok bayar langsung. So now kita ada satu solution and formula macam mana nak hentikan gangguan Along tanpa bayar satu sen pun pada Along. 99% daripada pihak yang mengaku dia pinjaman wang berlesen ni, sebenarnya dia ni tak mengikut garis panduan syarikat pinjaman wang berlesen. Saya boleh kategori bahasa mudah lah, pinjaman berlesen sebenar dan pinjaman berlesen jadi-jadian. Jadi-jadian ni maknanya dia camouflage. Dia berlakon sebagai pinjaman wang berlesen, dia pakai saja lesen, tapi aktivitinya tidak berlesen. Ada 5 kriteria yang mesti dipenuhi jika dia nak menjalankan perniagaan pinjaman wang berlesen. Nombor 1, syarikatnya kena benar-benar berlesen. Yang kedua, dia mestilah pinjaman, aktiviti proses pinjaman tu berlaku di pejabat. Yang ketiga, perjanjian tidak mengelirukan disaksikan oleh peguam dan pesuruhjaya sumpah. Yang keempat, pindahan wang daripada syarikat pinjaman wang berlesen kepada peminjam. Pindahan pembayaran pula daripada peminjam kepada syarikat pinjaman wang berlesen. Bukan bayar pada akaun ATM peminjam, bukan bayar pada akaun ketiga, bukan bayar pada akaun kaldai. Itu semua mengarut. Dan yang paling penting, yang kelima, tidak mengenakan kadar faedah melebihi 18% setahun. Jika benar-benar ini berlaku, saya boleh katakan hampir tak jumpa satu kes pun yang jumpa dengan saya ni benar-benar pinjaman wang berlesen. Kebanyakannya mengaku pinjaman wang berlesen, tetapi dia adalah pinjaman wang berlesen jadi-jadian. Camouflage syarikat pinjaman wang berlesen, tapi sebenarnya bukan pinjaman wang berlesen. Percayalah cakap saya, kalau benar-benar aktiviti pinjaman tersebut adalah aktiviti pinjaman wang berlesen dan mengikut garis panduan pinjaman wang berlesen, takkan ada satu mangsa pun pengadu tertekan. Dia mesti bayar dengan baik. Ya, 18% setahun, apa masalah? Pinjam RM1,000, bayar RM1,180 setahun. Masalahnya pinjam RM1,000 tak boleh bayar, kena pinjam yang kedua, overlap. Bayar kepada yang pertama. Yang ketiga, bayar pada dua pertama, kedua. Lain kali pinjam RM1,000 jadi RM100,000. Jumpa dengan NGO kata, oh jangan risau, kita bayar modal saja, modal. Yang kau kata modal tu pun tak modal. Yang dia kata dikira modal tu pun bukan modal. Itu adalah manipulasi modal. Jadi jangan dok bayar langsung. So now kita ada satu solution and formula macam mana nak hentikan gangguan Along tanpa bayar satu sen pun pada Along. So pagi tadi kita dah start kempen kita. Kempen stop bayar Along. Selesaikan masalah Along ni, hentikan gangguan dia tanpa bayar Along.